Hamzah Zainuddin. Buat masa ini, saya tidak mau membuat andaian dan apa-apa juga tentang beliau. Tetapi banyak meramalkan politik masa depan beliau seolah-olah hanya bergantung kepada parti-parti tertentu seperti parti PAS. Malahan itulah yang sesuai bagi beliau di dalam parti PAS. Itu semua tidak berarti beliau tidak ada peluang memasuki mana-mana parti ataupun membuat parti baru dipimpinnya sendiri jika beliau mahu menjadi seorang pemimpin utama di dalam partinya sendiri. Sekiranya beliau menyertai mana-mana parti, sudah tentulah beliau dianggap sebagai orang di bawah parti. Tidak mungkin terus menjadi presiden parti. Itulah andaian dan pendapat saya secara ringkas. Hamzah Zainuddin dikaitkan dengan PRU ke-16 akan datang. Beliau adalah di antara nama-nama yang akan menjadi tanda tanya ataupun yang boleh mempengaruhi mana-mana parti yang mana beliau turut atau ikut bersama-sama penyokongnya. Tetapi adakah ia memberi kebaikan kepada beliau sendiri? Jika ramai pengikutnya, tentulah beliau akan memikirkan sedalam-dalamnya keputusannya memasuki mana-mana parti. Kerana PRU 16 lama lagi. Sekiranya ia menubuhkan parti, tentulah masa cukup untuknya bergerak dan menempuh berbagai-bagai situasi mungkin berlaku dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih.